Soalan 10. Okey, kebiasaannya apabila memancing, okey, Pak Ahmad ni mendapat ikan sebanyak 60% daripada jumlah lontaran yang dibuat. Okey, so what the probability, calculate the probability that Pak Ahmad gets 4 fish with 5 cats. Okey, so sekarang ni 4 ekor ikan dengan 5 lontaran. Jadi daripada sini, ini adalah probability yang kita dapat ikan. So, P lah. Okey, ini adalah mendapat 4 ekor dengan 5 lontaran. So, N kita apa? P kita 0.6. Q kita adalah 1 minus P. Kita akan dapat 0.4. So, okey. Semua lontaran ada 5. So, dia dapat 4. So, 4 tu adalah R. So, by using the binomial formula NCR, okey, harus tulis ni. Harus tulis macam ni. Probability when X equal 4. Terus masukkan rumus. Masukkan P, masukkan Q, pastikan 5 minus 4. Okay, kita tu dapat jawapan. Okay, bagi 4 significant figures. Okay, next. Okay, untuk seterusnya. The number of cats, okay, bilangan lontaran yang dibuat supaya kebarangkalian mendapat sekurang-kurangnya seekor ikan. Okay, so daripada ayat ni kita kena keluarkan. Okay, maksudnya sekurang-kurangnya at least 1. That means maybe 1, maybe 2, maybe 3 dan extra. Okay, so kalau more than 1 adalah 0.9744. Okay, tapi kita nak cari apa? Kita nak cari bilangan lontaran kan? So, apa yang kita tak nak adalah 0 and 1. So, okay, 0 and 1 pula. 0 sahaja. Jadi, apa kata cikgu nak cari probability yang 0 ni? That mean all probability adalah 1. Kita minuskan ni lah. Okay, 1 tolak ni akan dapat nilai ni kan? Okay, so kita carilah probability X equal 0. Okay, begini. Dan masukkan formula probability when X equal 0. Okay, ingat. Kita cari satu persatu. NC0 kita dapat 1. 0.6 power of 0, 1. Okay, yang ini kita akan dapat 0.4 power of N. Okay, kita semakin hampir. Okay, so kita nak cari N. Okay, kita tengok. Boleh tak kita jadikan 0.0256 base 0.4. Jom kita cuba. Okay, boleh. Jadi, okay, kita dapatlah N sama dengan 4. Kita pun boleh tambah log asas 10 kiri kanan pun boleh. Okay, disebabkan kita boleh tukar asas yang sama, jadi kita boleh buat terus menggunakan index. ZAS. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, waktu perhimpunan Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang bermula pukul 7.20 pagi. Okay, pada suatu hari tertentu didapati murid tiba di sekolah bertaburan secara normal dengan min 7.10 pagi dan kebarangkalian seorang murid tiba sebelum 7.05 pagi ialah 0.2380. Cari peratus murid tiba selepas perhimpunan bermula. Okay, so min cikgu keluarkan. Okay, dia kata arrive before. Jadi X less than 7.05, kita dah ada probability. Okay, dia kata percentage after assembly starts. Okay, assembly start 7.20. Alright, so daripada sini, kita tidak boleh mendapat jawapan sebab kita kena cari nilai standard deviation dulu. So, kita tak ada standard deviation. Alright, so kita kena cari by using the maklumat given kat sini. So, daripada sini, cikgu tukar dulu X kepada Z. Okay, minus min over standard deviation. Alright, so pastikan disebabkan kita punya probability less than 0.5, that means kita shaded sebelah sahaja. Disebabkan less than, kita lorek sebelah kiri, jadi kita tahu Z kita negatif. Okay, ini dia. Okay, jom kita cari nilai Z dalam jadual. So, kita kena cari, okay, 0.238 yang sama ataupun lebih sedikit daripada dia. Cikgu dapat sini. 0.2389 pada 0.7 dan 1. Jadi, cari perbezaan mereka adalah 9. 0.0009. So, 9 dekat sini ada tak? Oh, ada. 9 dekat sini ada. So, kita akan dapat atas ni 3.
So, kita dapat 0.713. Alright. Tapi ada negatif. Okay. So, kita dapat tahulah di mana Z kita negatif 0.713. Keluarkan value of Z warna biru ni. Kita compare. Okay, kat sini hati-hati. Kita boleh dapat theta lah. Okay, kita kenapa 7.05 tolak 7.10 ni kan? Okay, sebab dia adalah 5 minit. Okay, so bagi. Okay, inilah kita punya standard deviation. ZAS. Okay, apabila dah dapat standard deviation, baru kita boleh cari find the percentage of student arrive after assembly. After assembly is more than 720. Kita kena cari probability after assembly. Ni more than 7.20. Convert to the Z score. Simplify. Okay, cikgu dapat ni. Alright, selesai. Next. Cikgu sketchkan dulu macam mana rupanya. Okay, sebelah kanan sahaja. Okay, so kita nak cari probability lah. Okay, nilai Z kita positif. Alright, so 1.4, mana 1.4? Okay, ni 1.426. Okay, ini tempat persilangan dia. 0.0778 minus dengan 0.0008. Kita dapat 0.077. Okay, dapat jawapan. Okay, ini adalah probability after. So, how to find the percentage? Okay, the probability times with 100. Jadi, kita akan dapat 7.7% ZAS.